Okey, hadis Tamim Ad-Dari. Tapi hadis tu tidak dinyatakan. Tapi mungkinlah saya assume hadis Tamim Ad-Dari tu ialah hadis yang dikenali sebagai hadis jassasah. Ketika mana dia dengan sahabat-sahabat dia, mereka ni asalnya Kristian kan. Mereka datang untuk jumpa Nabi SAW, dan bahtera mereka tersadai di satu pulau, dan mereka jumpa satu makhluk yang mana berambut panjang dan seumpamanya. Kemudian diberitahu bahawasanya dalam gua ada Dajjal, dan benda tu last sekali diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iakanlah benda tu. Cuma persoalan tanya tu, adakah nak difahami secara literal atau tidak? Kita faham secara literal je lah, tu je lah. Dan kalau tak literal saya tak faham lah maksudnya macam mana tu. Tapi itu kan Dajjal kan banyak kan hadis ada di hujung-hujung tahun kehidupan ni, dia ada salatun dajjalun kadzabun kan, ada 30 orang Dajjal. Dajjal ni penipu besar. Jadi cuma Dajjal yang disebut dalam banyak-banyak hadis tu yang akan keluar pada akhir zaman nantilah. Maksudnya dia tu dah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu adalah sahih Muslim, hadis yang sahih. Tapi ni antara hadis yang selalu dikritik oleh golongan orientalis lah, dan orang yang terkesan dengan orientalis. Tapi tak tahu pun, saya tak tahu pun dia orang punya apa kata reason dia orang kritik tu, dari sudut mana yang dia orang kritik tu saya tak tahu. Tapi kita ni ahli sunnah kan, kita pegang selagi mana cerita tu sabit, sahih kan, terutamanya ada dalam sahih Muslim, maka kita dengar je lah, terima je lah. Benda kita tak tahu kan. Sebab tu benda-benda bersifat akhir zaman, alam kubur, mahsyar, sirat ni kan dinamakan sebagai sam'iyat, iaitu benda yang kita dengar. Benda yang mana tidak boleh nak dipikir dengan akal semuanya. Wallahu a'lam bissawab.